Hitung isi padu berikut. Rujuk modul latihan matematik muka surat 71, soalan 1C. Rajah yang ditunjukkan adalah sebuah piramid. Okey, penyelesaiannya, yang pertama sekali kita kena tahu isi padu piramid, iaitu 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Jadi dalam rajah ni yang diberi ialah 17 ini bukan tinggi ya. Jadi kita perlu carikan tingginya terlebih dahulu menggunakan teorem Pythagoras. Okey, tinggi piramid 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 dipuncakan, kita akan dapat 15 lah. Kenapa 8 kuasa 2? Okey, tapaknya berukuran 16, jadi kita ambil separuh lah, 1/2. Okey, so bila kita dah dapat tinggi piramid, so kita boleh cari isi padu piramid. Masukkan dalam rumusnya. Okey, 1/3 darab 16 darab 16 darab 15, so awak akan dapat 1280.